Nak gelak dah reti lah. Okey, besok 19 hari bulan, nak menyambut puasa esok 1 Ramadan. So hari ni 18 hari bulan, aku nak pergi cari tempat sejuk. Aku nak menyambut Ramadan kat sana. Okey, bersama dengan family aku. Kali ni cukup korem. 4 bulan dah aku tak camping. Dah lupa dah macam mana cara nak camping. Nak ketuk pack pun aku tak tahu dah. Okey, sebelum kita nak pergi ke tempat sejuk tu, so kita singgah dulu dekat sini beli barang. Tengah makan nasi lemak, tiba-tiba hidung tersumbat. Bukan sebab selsema bro, tapi bau kentut masuk ke otak. Kentut bukan salahku, perut bergas tak boleh tunggu. Kalau tahan nanti meletup. Biar lepas janji hidup tak susah. Ada yang senyap, ada yang bunyi macam trompet atau bunyi lori. Kentut pagi, kentut malam, lepas kentut terus rasa. Suka yang kecil-kecil kan, manis tak Andi? Tapi sudah gigit besar. Pokok kakak itu biji alam besar. Itu sudah habis lah. Kabus di bilik mandi, kabus di bilik mandi, kabus, kabus. Kentut bukan salahku, perut bergas tak boleh tunggu. Kalau tahan nanti meletup. Nyambut puasa. Biar lepas janji hidup tak susah. Masuk simpang lodging tak nampak guys. Masjid pun hilang. Dia ada lecong lah depan tu, dia terbalik. Okey, kita ambil dekat tapak bawah. Bawah hiking. Hari ni ada ke? Oh, kita je bah. Kedai tak buka. Tu kereta Hamdi kat. Dia tak ada di bilik kampung. Kita je. Boleh lah ambil tapak. Okey. Sekarang aku dah sampai dekat lodging Highland. Aku repeat balik tapak bawah, tapak yang sama sebab dekat dengan tandas. Sini sejuk weh. Jap-jap nak kencing, kan. Lepas tu kabus dia. No. Masjid kat situ tak nampak ni. Korang nampak belakang aku. Belanja view. Power siu. Okey, tengah clear ni, jom kita pasang kemah. Kemah aku special sikit, campak je. Terus siap tukar baju lagi. Alamak ai. Kain pelikat pun pakai juga. Sweater pun pakai sekali. Bagus beli kemah ni. Allahu Akbar. Okey,
Ada lagi. Aku sampai-sampai tadi aku tak banyak kerja nak buat, nak shoot video ke apa ke, tak sempat. Sebab tiba-tiba hujan turun. Nasib baik baru lepas pasang dom. Jadi tak ada penggambaran tadi yang aku dapat rakam lah. Tak ada dokumentasi yang boleh aku rakam. Aku terperangkap dekat dalam dom ni dengan anak-anak aku ni. So niat nak pergi sembahyang tarawih. Ni kalau dia tak izin tak dapat nak pergi. Sebelah je masjid, tapi nak lari tu dengan lebatnya kan. Lebat. Aku tadi kemah ni tadi hampir nak orang kata apa, nak bergerak kan. Aku lupa nak pack. Bukan lupa nak pack. Orang tengah sembahyang. Aku lupa nak aku tak sempat nak pack. Jadi kemah ni bergerak. Jadi aku keluar, basahkan diri aku, pack dom ni, barulah rasa selesa sikit. Orang dah start tarawih. Aduh, tengoklah, cuaca tak apa elok lah. Tengok esok je lah. Aku nak makan luar, aku letih, kena hujan. Allah Akbar. Rasa ralat dah dapat pergi tarawih. Kita jumpa esok. Disebabkan hujan terlalu lebat, maka kita orang pun terpaksalah tak ada aktiviti nak buat. Tidur je lah. Okey, kita dah jam 5 pagi. Mari kita bangun sahur. Oh, di bilik mandi. Sejuk weh, daripada malam tadi hujan. Kabus tebal kat luar. Kita ada roti prata, daging burger, hash brown. Ni apa dia, Ma? Sambal kerang. Sambal kerang makan dengan roti prata. Ni sambal burger makan dengan roti ambil. Bangun dah. Susahnya nak bangun budak ni. Sejuk weh. Malam sampai lewat. Ngam-ngam pasang dom. Suruh hujan. Sejuk habak. Baiklah semalam tak puasa lagi kan. Hari ni start puasa. So selamat berpuasa pada sahabat-sahabat WY Channel TV. Sahur di login. Harap siang saya okey ya. Kabut tebal tau. Kabut tebal. Masjid. Sekejap lagi subuh.
Okay guys, baru balik solat subuh dekat Masjid Lojing Tan. Sejuk, nyaman, tenang. Satu Ramadan pula tu kan. Memang tenang tu. Cuma malam tadi hujan lebat sikit. Mungkin hujan nak sambut Ramadan. Jom kita balik ke kemah. Nak makan dah tak boleh lah. Jangan makan. Nikmat tu tidur dalam kereta. Kat luar tu kabus tebal weh. Anak bini aku ada dalam dom dekat tepi aku ni je. So biarkan dia keselesaan buat dia orang. Aku pun selesa kak. Tak selesa pun kan. Okey, Ramadan pertama hampir pukul 7 pagi lah. 19 hari bulan 2 2026. So aku nak lelak jap lagi baru kita tengok kawasan persekitaran. Syok tidur. Dia sejuk ni lain tak ada. Memang syok tidur. Tenang bila aku pergi camping, bila camping hati aku jadi tenang, hati tenang bila camping aku menjadi syok tidur. Sejuk. Tengoklah macam mana keadaan. Ni aku dalam kereta ni. Anak bini aku dalam dom shelter. Memang layan tidur lah. Jom kita tengok apa suasana kat luar waktu siang. Semalam sampai pukul 6 petang tak sempat nak buat apa-apa liputan. Jom aku belanja tengok kat luar. Alah, macam tak pernah tengok. Berapa kali ni aku datang sini. Ni tapak bawah ni kali kedua lah. Malam tadi aku tidur dalam kereta. Aku turun ni bagi flat semua sampai ujung sana. Ni aku punya sleeping bag. So boleh jadi tempat tidur lah. Kursi tu bagi baring. Meow. Okay. Lodging tak apa sibuk sangat sekarang sebab jalan nak ke Gua Musang putus, tanah runtuh. So tak ada kereta yang lalu lalang. Kalau ada pun mungkin penduduk di sini ataupun lori-lori sayur lah. Suasana waktu pagi.
Okey, belah sana tapak lama, tapak yang di atas. Aku ingat tak ada camper, ada juga 2-3 camper tu aku tengok. Oh, maknanya aku tidak keseorangan lah di sini. Ingatkan aku je dekat sini semalam kan. Punya ada. Sebab sembahyang subuh tadi pun ramai kan. Apa nak buat kan? Nak makan tak boleh. Buat pasal. Okey, kat bawah ni kemudahan senang. Tapak memang luas. Ada plug point ada plug point. Lepas tu ada gazebo 2, nak buat lepak-lepak situ boleh. Tandas memang okey. Tip top. Lepas tu ada sinki. So kemudahan dengan lampu terang pada waktu malam. Boleh buka sendiri, ada switch dia. CO pun tak ada, CO balik kampung. CO suruh jaga campsite. So campsite ni aku punya lah ni. Matahari biar lama menunggu matahari keluar. Masjid lodging pun baru nak nampak, baru nak kelihatan. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi. Jadi camping bila hati aku tenang. Sekejap je matahari datang, itu dia hilang. Kabus balik. Kabus kembali. Masih lagi dalam suasana lembap dan hujan. Hujan datang macam-macam. Hujan lebat, hujan gerimis, hujan spray-spray, hujan ikut suka. Tak boleh nak lepak luar sangat kan. Aku pun dalam kereta, anak bini aku ada dalam shelter. Macam ni je lah. Tapi bulan puasa kan. Tapi itulah, tengah-tengah boring ni, aku ada bawa satu buku. Buku, siapa minat orang kata apa, muzik lah. Macam aku minat muzik kan. Ada satu buku yang aku beli daripada Profesor Taqiyuddin Ismail. Buku SYJ. Bukan Syuk Yasin dengan apa tu, yang pelawak tu, bukan. Yang ni cerita pasal band rock legenda Ipoh, SYJ, yang diasaskan oleh Syed Yusof Jamalulail. Not bad. Okay, so aku akan baca buku ni tengah tak buat apa kan. Tebal tu.
sejarah penubuhan band SYJ. Orang carilah band SYJ dekat YouTube, tajuk lagu Orang Timur, lagu killer song dia orang. So buku aku dah ditandatangan oleh Amir SYJ, Man Rani, Zam SYJ, rasanya Prof Taki punya sign pun ada ni. Arwah Idwat yang tak ada sign lah. Dan yang best dalam buku ni ada cerita pasal aku juga. Buku ni berharga RM150. So untuk box set dia RM330, dapat t-shirt, dapat kalender, dapat stiker, macam-macam lagi lah, goodies bag, macam-macam lah. Yang aku beli ni adalah box set RM330. So macam-macam cerita dekat dalam ni, perihal zaman rock tahun 70-an sampailah tahun 2000-an. So bila tengok ni sejarah bayang tahun 80-an dulu lah. Inilah SYJ. Tengok pakaian dia orang, pakaian Mak Rock Tiger. So aku nak cari mana buku aku kat dalam ni. Ini antara kata-kata keramat arwah Pak Said SYJ. Ada memuka aku kat sini. Belaki sekali tu. Panjangnya abut aku. Inilah pertama kali aku jumpa Marani, Amir SYJ. Dia orang datang rumah aku untuk praktis sejarah, Habib. Siapa yang mengenali SYJ tahu lah. Yang mana tak tahu tu korang cari sini kat YouTube. Ini dia konsert pertama ataupun gig pertama aku join SYJ Sofia. Yang ini masa dekat Hard Rock Cafe. Aku gambar aku main drama dia tu. Marani, Arwah Noir. Opening search kat Batu Kawan. Gambar aku ada tu situ. Ini stage paling best aku main. 30 tahun search opening. Pembuka tirai Faizal Tahir. Nampak siapa tu main drum tu? Aku dah. Kau ingat aku cikai ke? Tak adalah, ni aku punya cerita-cerita lama sebelum aku jadi camper. Ini photoshoot kat Gunung Lang. Ni masa Merdeka dekat Awi punya kelab. Nampak Awi tu. So inilah buku keramat limited edition. Dah tak ada jual. Sorry lah kalau siapa-siapa peminat SYJ yang cari buku ni, memang tak jumpa lah. Aku sendiri akan simpan buku ni sebab sejarah aku dengan SYJ pun banyak. So aku nak baca je lah. Lambat lagi nak buka puasa ni. Pukul 12. Kat luar hujan weh. Aku dalam kereta lah. Aduh, naya Pak Karim. Tak apalah, hujan rahmat. Biarlah hujan daripada panas tu tak.
Okey, kami dah kemeh-kemeh nak balik sebab cuaca nampak tak apa cantik. Nak stay lagi semalam kan. Jadi di kesempatan yang ada ni kemeh pelan-pelan. Kita jauh lah. Oh. Kerja-kerja penyelenggaraan sedang dilakukan oleh budak UiTM dan budak KV. Okey, dah siap kemas. Jom kita balik. Okey. Dah habis dah. Camping kebasahan. Tapi dalam dah okey, steady. Planet L Dome Shelter by Payung Camp. Still terbaik lah pada aku kan. Sebab hujan tak berhenti, dia steady. Mungkin sebab dia double layer di atas bumbung. So confident level aku tu nak duduk dengan anak beranak kat dalam tinggi lah. Lepas tu beza dengan dome shelter ku yang lama, Mount Hiker kot, dia just single layer. So lama kelamaan dalam masa setahun kot dia dah start leaking. Tapi Planet L ni setahun lebih dah aku pakai. Steady lah. So kemah double layer tu aku terbaik. So kalau cari kemah, cari double layer. Alright, tamatlah sudah perkempingan kami. So cuaca tak apa baik. Daripada aku sampai semalam, aku nak kemeh ke, nak susun benda barang cantik-cantik, nak main toys apa semua tu, tak ada nak main. Kita orang just camping, tidur, masak, sembang-sembang. Tak ada masa nak dekor-dekor, nak decoration, bagi lawa-lawa, gantung lampu apa, tak ada. Sebab tu aku tak ambil sangat gambar kemah di dalam kali ni, sebabnya tak ada benda menarik pun. Akan datang kan. Cuaca kat sini. So tamatlah sudah perkempengan kami. Tamatlah sudah cerita kami. Teng tung teng tung teng tung teng. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye bye. Lupa puasa cik. Tengah makan nasi lemak, tiba-tiba hidung tersumbat. Bukan sebab selsema bro, tapi bau kentut masuk ke otak. Kentut bukan salahku, perut bergas, tak boleh tunggu. Kalau tahan, nanti meletup. Biar lepas janji, hidup tak susah. Ada yang senyap, ada yang bunyi, macam trompet atau bunyi lori. Kentut pagi, kentut malam, lepas kentut terus rasa tenang.